Alif sedang. Kau kata pernah ya? Mesti kau pandai buka, pandai pasang kan? Ha? Dia cakap Oh. baik kalau nak cakap. Berapa satu harga benda ni? Dia tahu tu. Ha? Tak, kalau kerajaan nak beli ke? Bang, berapa harga satu ni kalau kerajaan nak beli? Satu senapang ni beribu lah. Beribu. Bagi saya nak bagi tahu. Stop lah. Oh, benar tak? Legend tu. Sekarang ni kita dalam pejabat Presiden UMNO. Ya. Sebenarnya ni ada tu orang masuk sini. Kalau tak saya, Pakai kita punya level eksklusif semua. Sikit pun tengok tengah apa? Oh. Mana nampak tak? Ketua Puteri UMNO Malaysia. Anak Presiden. Buat ni muat. Muat ni. Buat. Dia lambat je. Oh, dia lambat. Dia bukan penuh, dia lambat. Tak lambat nanti aku nak bagi. Oh, dah sampai ya? Dah ni. Oh, sini. Okey. Masuk. Masuk. Boleh kan masuk kan? Sekali dalam. Masuk. Duduk. Mentah ni kat luar tembok. Mentah tak dia orang ijat kat luar tembok. Ini tempat bos ke? Kita duduk tepi. Ya. Kita duduk sini. Apa kalau nunggu bunyi beg tu? Dia ni ada belakang dah, pati di dalam belakang dah. Jumpa saya tak jumpa bagi saya rambut ni. Tak mau tengok dia. Oh bang. Dia kau lagi. Tak mau tengok. Baru ni dia pergi kapal sayur budak. Tumbuh. Ha. Kan siapa tak tahu dia pergi. Pati pergi. Tak sekolah budak tu sedih dia nak sekolah tapi tak sihat kan. Dia umur dah 1 tahun ni dia. Patut masuk. Tapi mak ayah. Budak tu. Salah. Sekarang ni kita berada dalam sama abang. Suhu pun terbersih. Pada suhu bersih. Kalau Kau tu. Berapa? Privilege dalam. kalau Tak nak cakap depan-depan. dia timbang berapa dah? Tahun ni dah ada. Tampah tak ada. Tapi tahun Saya tak tahu sama dia ni timbalan pengurus. Saya tak tahu. Tak sambung. Siapa dia? Gila. Kaisar. Yang main. Okey dah. Sorry, bangunan ni. Lem, mu tunggu sini, betul aku nak ambil gambar. Kita pergi mana bang? Baik ni. Okey. Kamu tenang. Okey bang. Baik.
Abang, kanan. Bangunan ni semua. Memang semua. Dah selalu lah ni. Selalu. Pramah ya nak. Kau ingat Presiden. sebut Saya ingat. Kalau okey, atas geruk nanti Dekat tingkat 38 bilik Presiden UMNO. Sekarang ni kita kat bilik Presiden UMNO. kau guna kat. Dah nak ambil gambar budak pemuda ambil gambar presiden. Assalamualaikum. Weh, nak ambil gambar ni. Assalamualaikum. Mana? Oh, ya sekarang Ni kita dekat Presiden. ni kan. Assalamualaikum. Weh, dah pintu kan tu. Play dah. Kau yang sini. Aduh. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Presiden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu ditampil lebih kemas, lebih tenang dan lebih berisi. Saudara-saudara seperjuangan, janganlah kita menjadi seperti berangin dalam tempayan. Tempayan sudah retak, angin pula yang kita bela. Yang patut kita utamakan sekarang ialah memperbaiki yang retak, mengukuhkan yang lemah dan mengembalikan fokus kepada penyelesaian. Jika kita hanya ada akal syahir, mungkin kita akan kering tanpa sokongan masa yang dahagakan perjuangan. Maka, biarlah Dr. Akmal terus menjadi guru yang mengingatkan musuh agar jangan mencabar kedaulatan kita. Dan biarlah Presiden terus menjadi nahkoda yang mengatur strategi agar bahtera ini sampai ke pulau impian. Dan janganlah sesekali kita mematahkan sayap sendiri hanya kerana tidak faham akan bedanya rentak perjuangan. Bagaikan laksamana di medan bakti, pergerakan pemuda UMNO Perak akan terus teguh berdiri menisik setia di samping Yang Berhormat Dato' Dr. Akmal Saleh dan seluruh kepimpinan pemuda UMNO Malaysia. Bulat air kerana pembetul, bulat kata kerana muafakat. Kesetiaan kami kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Presiden tetap teguh tidak berganjak, umpama karang di lautan yang tidak sesekali beralih di badan. Fungsi ketat. Apa naratif yang cuba dibawa, apa kebenarannya, apa faktanya dan apa yang Datuk Najib terima. Sekarang dah genap hampir 7 tahun. Dalam masa 7 tahun itu pun kita pun faham setiap tahun medan Perhimpunan Agung UMNO ini akan menjadi medan air mata, medan janji, medan pemimpin-pemimpin kita memberikan komitmen tanpa berbelah bahagi, memberi janji seorang sahabat, memberi janji seorang teman untuk mencari keadilan buat Datuk Seri Najib. Tapi 2018 sehingga 2025 kita umumkan ketibaan Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan di Badan Presiden UMNO Malaysia. Baik, terima kasih.
Selamat datang ucapkan kepada Pembantu Presiden. Sepanjang 2018 sehingga 2025, kita tidak boleh selamanya menyedapkan hati akar umbi, lunak bicara, menyusun kata, tapi menyahut seruan yang Mohd Datuk Ketua Pemuda UMNO Malaysia, kita perlu membawa suara akar umbi. Jadi inilah yang saya nak sampaikan pada hari ini. Rakyat di kampung, rakyat di taman-taman, rakyat di bawahan melihat kita masih lagi tidak berjaya untuk mendapatkan keadilan yang sepatutnya untuk Datuk Seri Najib. Ada juga yang menuduh adakah kes Datuk Seri Najib ini kita bincangkan semata-mata untuk survival politik orang tertentu. Adakah kes Datuk Seri Najib ini kita bicarakan setiap kali PAU untuk mempertahankan populariti orang tertentu? Dan juga yang paling dahsyat, dituduhnya pula pemuda tadi sekalian menyorok di belakang tabir kerana takut. Tapi hakikatnya tidak begitu. Kerana apa? Kerana apa? Saya nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada kepimpinan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal, kepimpinan Pemuda UMNO Pahang, saudara kami, sahabat-sahabat Ketua Pemuda UMNO Bahagian dalam Pahang. Sejak hari pertama, tak ada istilah takut dalam memperjuangkan hal-hal berkenaan dengan Datuk Seri Najib. Beberapa siri perhimpunan kita hadir, beberapa siri penerangan kita hadir. Kita buat sehabis daya yang kita boleh untuk mendapatkan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Jadi saya nak ambil kesempatan hari ini, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pemuda UMNO Negeri Pahang, Ketua-Ketua Pemuda UMNO Bahagian dalam Pahang dan seluruh Malaysia kerana tetap setia percaya kepada Datuk Seri Najib dan terus memperjuangkan keadilan kepada dia. Saya juga nak ambil kesempatan ini, saya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemuda Selangor dan pemuda Puchong atas tindakan baru ni gegornya pejabat MP Puchong. Ini dia ada bunyi belakang ni, Selangor tu, pemuda Selangor dan pemuda Puchong. Ini bagi itu bukan sekali lagi dia penguruh. Tapi saya nak bagi tahu DAP ni dia genetik komunis tu dia kuat. Jadi kalau nak expect dia minta maaf, saya rasa saya tak kasih kata pun. Dia pelanggan komunis ni dia akan membuat serang hendak. Dia akan buat serang hendak, dia akan menurut. Buat serang hendak, dia akan menurut. Jadi samalah apa yang berlaku di Puchong. Dia buat serang hendak, dia menurut. Sampai sudah dia tak muncul. Jadi itulah perangai komunis yang kita minta. Kalau betul-betul nak berkawan dengan kita, buat cara nak berkawan. Kalau betul nak lawan, kita buat cara lawan. Saya nak minta tahun depan yang Muhammad Datuk Pemuda, kalau boleh kita panggillah seorang dua bekas askar atau bekas polis yang pernah melalui zaman komunis ni. Dia hadir di sini bercerita tentang kekejaman komunis. Sebab kita nak anak bangsa kita tahu who is the true villain. Jadi kalau kita tak ingatkan anak bangsa kita tentang keganasan komunis ni, saya risau satu hari nanti mereka menganggap komunis juga adalah salah seorang daripada pejuang kemerdekaan.
Ada yang maklum kepada saya, kita perlu walak. Tapi walak ini ada hadnya. Saya setuju dan yakin ramai sahabat-sahabat lain juga setuju. Tapi apa pilihan yang kita ada? Saya memilih untuk percaya kepada pimpinan kita yang sedang berusaha membuat sebaiknya dalam mendapatkan keadilan buat Datuk Seri Najib. Tapi itu juga ada hadnya. Pilihan raya umum dalam masa kurang daripada 2 tahun lagi. Kita tiada panglima. Panglima kita masih terpenjara. Hakikatnya kita boleh lihat bagaimana pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri Melaka yang lepas, bagaimana cemerlangnya keputusan yang kita perolehi bila Datuk Seri Najib bersama dengan kita. Itu yang kita nak. Ada panglima kita bersama kita untuk menghadapi PRU yang ke-16. Kita nak berperang tapi tiada panglima, kita buang masa, kita buang duit dan kita buang segala. PRN Sabah menjadi pengajaran yang cukup bagi kita bahawa kita memang memerlukan sosok yang bernama Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Sahabat-sahabat perwakilan yang dihormati, kalau kita ingat sebelum ini kita ada Akademi Kepimpinan Kapten Hussein ataupun AKI. UMNO ini terkenal dengan pusat-pusat tuition untuk melahirkan pemimpin. Kini kita ada sekolah politik UMNO. Saya sekali lagi nak memohon untuk mencadangkan kepada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia supaya kita merobohkan institusi pemikiran Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Kerana apa? 40 tahun pengalaman Datuk Seri Najib dalam mengharungi onak duri perjuangan ketenangan dalam gelora menakhodai parti dan negara perlu kita hargai dalam manifestasi berbentuk institusi. Kebijaksanaan beliau bukan sekadar legasi yang perlu kita kenal. Lebih daripada itu, Datuk Seri Najib ini adalah ensiklopedia UMNO dan negara Malaysia. Kita nak belajar tentang kenegaraan, kita boleh refer apa yang Datuk Seri Najib buat. Kita nak belajar tentang kebajikan rakyat, kita boleh refer apa yang Datuk Seri Najib buat. Kita nak belajar tentang hubungan antarabangsa, crisis management, kita boleh refer kepada apa yang Datuk Seri Najib buat. Alhamdulillah, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib telah diadaptasi dengan sangat baik di Kerajaan Negeri Pahang yang di bawah pimpinan Datuk Seri Raja Wan Rosli bin Wan Ismail. Tok Wan telah zahirkan pemikiran Datuk Seri Najib dalam agenda Faham First. Pelbagai manfaat rakyat telah diberikan melalui program yang diberi nama Inisiatif Makmur. Namakan sahaja orang tua, orang muda, budak kecil, anak dara, janda, pelajar, nelayan, petani, semua mendapat manfaat yang sama rata hasil daripada kejayaan negeri Pahang memungut pendapatan lebih daripada 1 bilion. Sebab itulah di Pahang ini PAS begitu terliur untuk mengambil alih. Tapi insya-Allah Pemuda Johor ingin menekung. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Jadi kalau boleh tidak. Okey, lain kali lah. Terima kasih dan hormat kawan-kawan, kita hormat ke dalam. Okey, baik. Saya rasa Assalamualaikum. okey, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Nah, ni kali minta maaf saya tak ni saya pun tak tahu kita masa banyak macam ni. Jadi saya minta ampun dan minta maaf sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya cakap tu adalah untuk
para petani dan juga untuk nak bagi UMNO dan juga Barisan Nasional kembali memerintah Malaysia pada masa akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lagi makan dulu. Dek, ada 5 minit. Ambil nafas jangan lama sangat. Proceed cepat. Terima kasih. Saya sebagai pelajar tahun kedua ijazah sarjana muda perdagangan di University of Auckland. Belum penuh lagi isi padi, saya pada usia 20 tahun ini dengan rendah dirinya ingin menyampaikan serangkap pantun kepada kekanda-kekanda saya di Pemuda UMNO. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong betulkan. Berdirinya saya di sini sebagai wakil pelajar Malaysia dari Auckland, New Zealand, membawa suara kepimpinan anak-anak muda UMNO di perantauan mewakili kelab-kelab UMNO luar negara KULN. Sidang perwakilan dan pemerhati yang saya hormati, di luar negara kami belajar satu perkara yang sangat jelas. Identiti tidak ditentukan oleh pasport semata-mata, tetapi oleh pendirian dan jati diri insan. Kami menyaksikan bagaimana negara-negara lain membina generasi mudanya dengan disiplin ilmu, keberanian bersuara dan juga kejelasan hala tuju nasional. Daripada apabila jumlah cawangan kelab UMNO meningkat daripada 12 buah cawangan kepada 22 buah cawangan di seluruh negara. Ini bukan sekadar pertambahan angka, tetapi bukti bahawa keyakinan dan sokongan terhadap kelab UMNO luar negara semakin kukuh di perantauan. Usaha ini seterusnya diperkukuhkan lagi melalui pelantikan baharu yang berbahagia Datuk Muhammad Razlan Rafi'i sebagai timbalan pengerusi kelab UMNO luar negara yang juga merangkap ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Pelantikan ini mensahirkan kesungguhan UMNO untuk memantapkan organisasi dan sekretariat KULN. Pemberkasaan ini tidak berhenti pada struktur semata-mata, tetapi diterjemahkan melalui program internship eksekutif, executive apprentice. Hakimi Mahir Remok Putih. Okay, kita dah nak balik lah. Betul. Kau sama apa? Okay, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak buat macam ni.